Hai, masih lagi bersama dengan Borak Sini kembali bersama dengan Nana dan Dahlia. Hari ini sesuai untuk wanita-wanita yang sedang menonton. Ini adalah untuk memperkasakan wanita. Untuk memberikan inspirasi kepada wanita. Sebab kita nak kongsikan dengan anda sidang kemuncak Global Wish 2026 dirangka sebagai acara utama sehari suntuk yang meraihkan kepimpinan, inovasi, kreativiti dan juga impak golongan wanita. Dan sebenarnya acara ini dibahagikan kepada 3 segmen yang mana masing-masing mewakili dimensi berbeza dalam pemerkasaan wanita. Dialog kepimpinan, ekspresi kreatif dan juga pengiktirafan kecemerlangan. Okey, untuk memperceritakan untuk menceritakan mengenai Wish ni, lagi kita panggil Wish Wish 2026 ni, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Hajah Nurul Hidayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sebagai pengerusi Wish Global Leadership Summit and Women Leadership Awards 2026. Gitu panjang dan juga selamat datang juga dan ucapkan kepada Dr. Shaliza Razali, pengarah program Wish Global Leadership Summit and Women Leadership Awards 2026. Tadi 2026 kejap 2026. Decide already. Baik, sorry. Okey, mungkin Datuk boleh kongsikan pandangan apakah ciri seorang pemimpin wanita yang mampu memberi impak kepada masyarakat ni? Okey, pertamanya terima kasih kerana sudi menjemput kami berdua daripada Wish. Okey, ciri utama kiranya untuk menjadi seorang pemimpin wanita adalah seorang pemimpin wanita yang mampu membawa wanita lain bersamanya. Ya, betul. Bukan seorang-seorang Bukan. Jadi secara ringkas itu saja. Oh, itu je. Itu je. Opening dia gitu. Jadi saya juga nak tanyalah, menjadi seorang pemimpin wanita ni tentunya bukan mudah sebab kita kena menyeimbangkan diri antara 3 aspek iaitu pemimpin, kerjaya dan juga keluarga, terutamanya menjadi isteri dan ibu. Sebab wanita ni dia nak buat semua. Multitask lah kita. Kalau dia tak buat, dia tak perfect. Kan? Sebenarnya kita tak belajar perfect pun, tapi kita memang mungkin dalam culture kan, dalam culture begitu kan. Jadi macam mana Datuk melakukannya? Okey, macam ni. Rasanya kalau bukan sebagai pemimpin wanita pun, kita tahu yang kita sebagai ibu, kita sebagai isteri, kita adalah pemimpin di dalam rumah. Nak tak nak, kita memang establish diri kita sebagai pemimpin di dalam rumah. Dan kita harus membahagikan masa. Terutamanya kita yang ada kerjaya macam Nana sendiri, yang ada kerjaya, kita nak bahagi masa dalam waktu yang tepat. Maknanya kita tahu bila kita nak siapkan anak kita pergi sekolah, bila kita nak siap pergi kerja, bila kita nak siapkan makanan untuk suami. Organize lah semua kan? Organize. So jadinya asas tu adalah pengurusan masa yang baik untuk seorang pemimpin sebenarnya. Ya, penting. Kalau kita mak-mak tak urus masa, bukan kita je huru-hara, orang lain semua satu keluarga huru-hara. Okey, kita nak ada dengan Dr. Shaliza kan. Penganjuran sidang kemuncak Wish, Global Wish 2026 ni diadakan pada 31 Julai ni di Hotel Primera Kuala Lumpur, dan kita nak tahu objektif utamanya. Apakah? Sebelum kita sampai ke objektif, Wish tu sendiri menggabungi 3 program tadi kan. So 3 program ni bukan sekadar persidangan atau penganugerahan semata-mata, tetapi dia lebih holistik, lebih besar. Ekosistem dia lebih besar. Kita nak kalau boleh pada masa itu ada jaringan kerjasama yang akan berlaku. Lebih ramai wanita diperkasakan untuk menjadi lebih berjaya, kerana berjaya itu sangat penting untuk wanita. Kerana ada wanita yang berjaya juga akan membentuk ekonomi yang baik, akan membentuk juga kita kata daya tahan kepada ekonomi yang lebih maju. Jadi kalau kita nak lihat kepada kepentingan wanita ni, zaman Rasulullah dulu pun, kita punya baginda Rasulullah sini, Wahidi Siti Hajar kan? So di mana Siti Hajar itu seorang yang berjaya. Siti Khadijah. Seorang yang berjaya kan? Dia berdagang. Jadi dari situ kerana dia mampu dan dia membantu Islam, membangunkan Islam. Jadi bila wanita ni mampu untuk berjaya, kita semua akan membangun ekonomi, akan membangun. Jadi objektif kami di sini adalah memperkasakan wanita, dan kita juga membawa aspirasi madani. Kita ada dasar ekonomi wanita kan? Dan kita juga ada SDG 5 iaitu gender equality. Di situlah kita akan memandang bahawa dengan secara ringkasnya wanita ini bukan saja perlu diperkasa, tapi bila wanita memimpin, negara akan menjadi lebih berjaya. Betul, setuju sangat-sangat. Tapi kita nak tahu juga sebenarnya keunikan dan juga apa yang membezakan penganjuran sidang kemuncak ini berbanding dengan platform dan juga program-program lain yang ada juga memperkasakan kepimpinan wanita. Bila kita
cakap berkenaan perkasakan wanita, kita tak concentrate just perkasa di dalam negara tetapi di luar negara. Kita punya event ni, kita menjemput pemimpin-pemimpin daripada Malaysia dan luar negara juga. Jadi para speakernya ada daripada Austria, ada daripada Kazakhstan, Bosnia. So ada negara-negara lain dikumpulkan di sana dan lebih kurang 1,000 peserta akan berada, terdiri daripada bukan sahaja leaders NGO, maksudnya chairman Sama Berjaya, lembaga pengarah semua kan, tapi juga suri rumah dan juga kaum lelaki yang ingin bersama-sama memperkasakan wanita. So di situlah tempatnya dan kita berpandangan jika adanya event yang macam ni, kita bukan sahaja nak berkumpul, tetapi di situlah jaringan usaha sama di mana kalau kata ada wanita tu saya nak berniaga. Kata saya suri rumah, betul saya nak lebih berjaya. Dekat situ ada pelbagai booth juga disediakan. Ada peluang. Ya, betul. Daripada bank, daripada yayasan, daripada macam-macam lagi agensi. Jadi kalau nak jadi agent, you boleh register terus. Nak tengok bank, nak pergi dapat buat networking, belajar, jumpa orang. You nak belajar buat loan, you nak belajar macam-macam dekat situ, one stop. Ya, kadang-kadang kita ni rasa kita boleh search kan, tapi bila kita boleh bertanya dengan orang tu lebih baik. Dan nak tahu juga Datuk kan, macam mana kita tengok program macam ni untuk bantu tingkatkan keupayaan wanita tu sendiri memimpin di peringkat lokal dan juga global tu. Okey, bila kita adakan Global Summit ni, jadi semua wanita tak kira latar belakang akan berkumpul. Jadi saya menggalakkan suri rumah sebenarnya untuk hadir bersama-sama kami di dalam summit, di dalam conference tu, dan malam tu kita ada dinner, tapi siang tu yang paling penting sebab di dalam conference tu nanti kita akan kumpulkan semua wanita-wanita di pelbagai bidang, akademik, keusahawanan, kepimpinan. Jadi bila wanita ni bersama, bila kita ada idea bersama dalam tu, kita tukar-tukar pendapat, diorang especially wanita suri rumah, dia lagi confident. Dia lagi dapat networking lebih besar. Dia kata, oh macam ni sebenarnya. Maknanya bukan kita nak cakap wanita dalam rumah ni tak bagus. Cumanya bila kita dah ke arah digitalization, kita dah arah social media, kita nak wanita ni menggunakan, dia duduk kat rumah tapi dia lebih berkembang di dalam rumah. Bukan berkembang. Maju di dalam rumah. Maju ke depan. Itu Sebab penting. wanita di rumah ni dia sebenarnya ada apa yang ingin mereka kecapi, cuma mereka perlukan suntikan sebenarnya. Dan mereka ada perlukan limitation kat situ. galakan. Dan tadi Datuk dan juga doktor dah kongsikan pemerkasaan wanita, apa yang ingin dilakukan, apa yang wanita-wanita boleh dapatkan di persidangan ini. Tapi sebenarnya apa mesej yang ingin disampaikan kepada wanita-wanita di luar sana? Soalan pada saya. Ya, sila Datuk. Okey, mesej kami mudah. Kami nak empower women. Kami nak bersama-sama dengan wanita untuk menggalakkan lebih ramai wanita untuk tampil ke depan, untuk tampil sebagai kepimpinan, keusahawanan dan sebagainya. Sebab kita tak nak mereka ada di kalangan wanita yang rasa terpinggir atau tertinggal dengan apa sahaja yang kita punya kemajuan di dalam negara kita sendiri. Jadi kita nak diorang tahu bahawa kita ada peluang-peluang begini untuk wanita di pelbagai bidang. Jadi dia boleh choose bidang mana yang bersesuaian untuk personality dan academic background mereka. Okey, dan mungkin yang menonton ni dah macam nak pergilah. Boleh pergi ke? Siapa yang boleh pergi? Macam mana mereka nak sertai? Okey, semua orang boleh pergi. Tak kisahlah anda CEO, anda founder, anda usahawan, Lelaki ataupun boleh. Ada Lelaki dan NGO, wanita. kaum lelaki yang nak memperkasakan wanita, anda dijemput, dan juga Gen Z, mahasiswa yang baru nak berjinak, kerana kita kat situ networking. Yang penting jaringan strategik, kerana kalau you ada buat research sikit kan, kita kalau tengok pada research, ada Harvard Review report dia kata, okey, 70% orang yang berjaya ialah melalui jaringan professionals, networking, dan bukan semata-mata education. Jadi kalau nak register dekat website apa tu? Okey, kalau nak register boleh layari www.myfec.wish.my atau boleh just Google je Wish 2026 atau boleh call kami 24 jam. Boleh share QR code juga. Tadi QR code dia sekarang ni boleh kat scan TV tadi. je. Tadi dah habis pula. Kalau sempat tadi ambil gambar. Kan? Apapun boleh cek dekat Instagram, boleh Google, dan pastikan anda
menjadi sebahagian daripada Wish 2026 sebab ini satu platform yang sangat-sangat baik untuk semua wanita di luar sana dan kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk dan juga Doktor atas perkongsian dan kita akan berhenti rehat seketika. Ya, kita kembali selepas ini dengan Gelato. Berat sini. Thank you so much.